Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahnu min Majlis. Sebagai pengenalan untuk tajuk I'jaz Al-Quran, Al-Quran merupakan mukjizat terbesar yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan tidak dapat ditandingi oleh mana-mana manusia, yang mengandungi ilmu serta kebenaran yang tidak diketahui sebelum ini, membuktikan bahawa ia datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mustahil ia dihasilkan oleh manusia, apatah lagi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak tahu membaca dan menulis. Al-Quran turut mencabar manusia untuk menandinginya, namun sehingga hari ini tiada siapapun yang mampu melakukannya, termasuklah orang Arab yang terkenal dengan kehebatan bahasa mereka. Jadi, ini membuktikan bahawa Al-Quran ialah wahyu ilahi yang kekal sebagai petunjuk dan mukjizat sepanjang zaman. Oleh itu, dalam pembentangan ini, kita akan menelusuri bagaimana Al-Quran itu mengatasi kemampuan manusia dalam menyampaikan kebenaran, mencabar para sastrawan Arab dan membuktikan bahawa ia adalah wahyu yang diturunkan daripada Allah SWT dan bukanlah hasil ciptaan manusia. Pertama sekali, saya akan jelaskan tentang takrif I'jaz Al-Quran. I'jaz membawa maksud membuktikan kelemahan dan ia berasal daripada perkataan al-ajzu yang merupakan kata nama yang menunjukkan ketidakmampuan seseorang untuk melakukan sesuatu. Jadi, dalam konteks Al-Quran, ia bermaksud ketidakmampuan manusia untuk mendatangkan sesuatu yang setara dengan Al-Quran walaupun mereka berusaha. Atau dalam erti kata lain, perkataan al-i'jaz ini menunjukkan kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui mukjizatnya yang kekal, iaitu Al-Quran, dan membuktikan bahawa manusia dan jin tidak dapat menandingi Al-Quran. Selain itu, perkataan al-i'jaz ini juga mempunyai perkaitan dengan perkataan al-mu'jizat yang membawa maksud perkara luar biasa di luar kebiasaan manusia dan disertai dengan cabaran serta tidak mampu ditandingi oleh sesiapa pun. Sebelum saya meneruskan penerangan yang lebih mendalam, saya terangkan dahulu tentang takrif mukjizat. Takrif mukjizat iaitu yang pertama, amrun khariqun lil adat, iaitu sesuatu yang luar biasa dari kebiasaan, tidak dapat dilakukan oleh manusia dengan akal, kekuatan atau teknologi mereka. Sebagai contoh, mukjizat yang diberikan kepada Nabi Musa iaitu tongkat. Tongkatnya berubah menjadi ular. Jadi, ini merupakan satu yang luar biasa yang tidak dapat dilakukan oleh mana-mana manusia. Yang kedua, al-mukjizat adalah makrun bitahaddi, iaitu biasanya disertai dengan cabaran kepada manusia agar membuktikan kebenaran risalah Nabi. Jika mereka tidak mampu menandinginya, maka terbuktilah bahawa mukjizat itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, bukanlah daripada manusia. Sebagai contoh, Al-Quran. Al-Quran adalah suatu mukjizat yang diberi cabaran kepada orang Arab untuk membuat yang serupa dengannya, tetapi orang Arab tidak mampu untuk menyerupai Al-Quran atau mencipta sesuatu yang seperti Al-Quran. Dan yang ketiga adalah salim anil mu'aradah. Mukjizat bermakna tidak dapat ditandingi meskipun oleh manusia ataupun jin, bahkan jika mereka adalah orang-orang yang fasih dan berilmu. Sebagai contoh, Al-Quran merupakan mukjizat yang kekal dan tidak mampu ditandingi oleh mana-mana orang, ataupun meskipun mereka adalah orang Arab, mereka tidak dapat menirunya, bahkan untuk mereka bersatu surah pun mereka tidak mampu. Jadi, Al-Quran ini merupakan mukjizat terbesar yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai bukti kebenaran risalah yang dibawa oleh baginda. Seterusnya, saya akan jelaskan tentang peringkat cabaran dalam Al-Quran. Terdapat 3 peringkat cabaran dalam Al-Quran. Yang pertama adalah cabaran kepada orang Arab ataupun manusia untuk mendatangkan seluruh isi Al-Quran. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Isra ayat 88, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul la in ijtama'atil insu wal jinnu 'ala ay ya'tu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'dhuhum li ba'din dhahira.
Surah Al-Isra ayat 88 yang bermaksud, katakanlah sekiranya berkumpul manusia dan jin untuk mendatangkan yang seumpama Al-Quran ini, nescaya mereka tidak akan dapat mendatangkannya walau mereka saling membantu. Jadi dalam kitab tafsir Munir ada dijelaskan bahawa ayat ini menerangkan Allah SWT mengingatkan tentang kemuliaan dan keistimewaan Al-Quran dengan mencabar manusia dan jin untuk menghasilkan sesuatu yang serupa dengannya. Walaupun seluruh manusia dan jin termasuk orang Arab yang fasih dalam berbahasa bekerjasama, mereka tetap tidak mampu menandingi Al-Quran dalam keindahan bahasa, susunan, makna serta hukum agamnya. Ini kerana ucapan makhluk yang tidak mungkin mampu menyamai firman Allah yang tiada tandingannya. Cabaran yang kedua adalah cabaran kepada bangsa Arab dan manusia untuk mendatangkan 10 surah sahaja sebagaimana yang terdapat dalam Al-Quran. Qala Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, am yaquluna iftarah qul fa'tu bi'ashri suwarin mithlihi muftarayatin wad'u man istata'tum min dunillah in kuntum shadiqin. Surah Hud ayat 13 yang bermaksud, katakanlah, bawalah 10 surah yang seumpamanya dan serulah sesiapa yang kamu mampu selain Allah jika kamu benar-benar orang yang benar. Jadi, uraian untuk cabaran kedua ini adalah Allah SWT menegaskan tentang kemukjizatan Al-Quran dengan mencabar bangsa Arab untuk menandinginya. Orang-orang musyrik menuduh Nabi Muhammad SAW mencipta Al-Quran. Lalu Allah mencabar mereka agar mendatangkan 10 surah yang sebanding dengan Al-Quran dari segi keindahan bahasa, kesempurnaan hukum dan isi kandungannya. Ia turut menekankan bahawa bangsa Arab ketika itu sangat mahir dalam bahasa dan sastera. Namun, mereka tetap gagal untuk mendatangkan 10 surah yang seumpama dengan Al-Quran. Jadi, ulama tafsir menyatakan kehebatan Al-Quran terletak pada kefasihan bahasanya, susunan ayat yang unik, tiada percanggahan isi kandungan dan merangkumi pelbagai cabangan ilmu. Ini disebutkan dalam kitab tafsir Al-Munir. Cabaran yang ketiga adalah cabaran kepada orang Arab atau manusia untuk mendatangkan satu surah sahaja. Qala Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithlih. Surah Baqarah ayat 23 yang bermaksud, dan jika kamu ragu-ragu tentang apa yang kami turunkan kepada hamba kami, maka datangkanlah satu surah yang seumpamanya. Jadi, menurut tafsir Al-Munir, ayat ini menjelaskan tentang Allah mencabar orang Arab dan bangsa lain yang ragu-ragu tentang kebenaran Al-Quran agar mereka cipta satu ayat yang serupa dengan Al-Quran ini jika mereka yakin ia buatan manusia. Namun, mereka tidak mampu menyamainya kerana keindahan bahasa, susunannya, logik dan hukum hakam dalam Al-Quran tiada tandingan. Sekiranya mereka gagal, mereka diseru untuk kembali kepada kebenaran, mengakui kerasulan Nabi Muhammad SAW dan menerima Al-Quran agar terselamat dari azab neraka yang sangat pedih dan dahsyat. Sekian sahaja daripada saya. Kita teruskan kepada pembentangan yang seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Quran Al-Karim huwa kalam Allah subhanahu wa ta'ala anzalahu ala nabiyhi Muhammad sallallahu alaihi wasallam li jami' al-bashar. Hadha al-kitab al-azim yahtawi ala jawanib muta'addida min al-ilmi wal-tashri'i wal-aqidati wa asrar al-ghaib. Al-Qadru al-I'jadhu min Al-Quran Al-Karim. Terdapat dua perkara yang saya ingin pecahkan, iaitu Al-Qadru dan Al-I'jadhu. Al-Qadru ia merujuk kepada apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam alam semesta, termasuk ilmunya, penulisan takdir, kehendaknya dan penciptaan terhadap segala sesuatu. Manakala Al-I'jadhu ia merupakan ketidakmampuan manusia terhadap untuk menghasilkan apa yang terkandung di dalam Al-Quranul Karim dari segi gaya bahasa, isi kandungan atau pemberitahuan mengenai dengan perkara gaib. Ini membuktikan bahawasanya Al-Quran itu bukan daripada manusia, namun daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keajaiban qadar dalam Al-Quran. Penciptaan berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan. Dalam surah Al-Qamar ayat yang ke-49, Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran qadarnya. Ayat ini menunjukkan bahawa setiap ciptaan Allah berlaku mengikut sistem yang tepat dan bukan secara rawak. Sains moden telah membuktikan sistem ini melalui undang-undang fizik, biologi dan astronomi.
Antara contoh yang boleh saya berikan adalah peristiwa ghaib yang telah ditetapkan. Sebagai contoh dalam surah Ar-Rum ayat yang kedua hingga keempat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ghuribatir Rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun fi bid'i sinin lillahi al-amru min qablu wa min ba'd wa yawma idzin yafrahul mu'minun. Ramalan ini terbukti benar, menunjukkan bahawasanya keluasan Allah dalam menentukan kemenangan Rom terhadap Parsi. Sedangkan ayat ini diturunkan sebelum peristiwa ini berlaku. Antara contoh yang kedua yang boleh saya berikan adalah perkembangan janin dan penciptaan manusia. Dalam surah Al-Mu'minun ayat yang ke-12 hingga 14 ada menyatakan bahawasanya manusia ini diciptakan daripada setitis air mani, kemudian menjadi segumpal darah, kemudian menjadi segumpal daging, dan terbentuklah akhirnya menjadi manusia. Ini merupakan bahawasanya sains menunjukkan apa yang Al-Quran katakan itu adalah suatu perkara yang benar, bukan hanya tipuan, bukan palsu. Hubungan antara qadar dan al-ijaz apabila Al-Quran mengemukakan konsep qadar dan cara yang begitu tepat dengan segalari dengan penemuan sains serta meramalkan perkara yang benar-benar berlaku. Ia menunjukkan kehebatan al-ijaz dengan jelas. Ini menjadi bukti yang lebih kukuh bahawasanya Al-Quran adalah wahyu daripada Allah Ta'ala yang maha mengetahui dan maha bijaksana. Berdasarkan kitab yang kita sedang belajar sekarang, iaitu Mabahis fi Ulumul Quran, mukjizat Al-Quran dapat dilihat dari 3 aspek, iaitu ilmi, lughawi dan al-i'jaz tasyri'i. Baiklah, yang pertama dari aspek lughah, iaitu bahasa. Macam yang kita tahu, bahasa Arab adalah bahasa yang digunakan oleh orang Arab sejak awal kewujudannya. Maka mereka memang mahir dalam pelbagai seni bahasa Arab itu sendiri seperti syair, prosa, balaghah dan sebagainya. Namun begitu, kehandalan dan kehebatan mereka masih tidak mampu menandingi keindahan dan ketinggian bahasa Al-Quran. Biarpun terdapat golongan yang cuba mencabar dan menandingi Al-Quran, masih tiada seorang pun daripada mereka berjaya mengarang kata-kata yang bermutu dan indah. Malah, orang-orang Arab juga lebih memilih untuk berperang daripada menyahut cabaran Allah dalam surah Hud ayat 13, iaitu am yaquluna iftarah qul fa'tu bi'ashrin surin mislihi muftarayatin wada'u man istata'tum min dunillahi in kuntum sadiqin. Yang bermaksud bahkan mereka menunduh iaitu Muhammad yang mereka Al-Quran. Katakanlah wahai Muhammad, jika demikian tuduhan kamu, maka cubalah datangkan 10 surah rekaan yang sebanding dengan Al-Quran. Namun begitu, sehingga ke hari ini tiada seorang pun yang berjaya mencipta 10 ayat yang mampu menandingi Al-Quran. Jadi, kemukjizatan Al-Quran dari aspek bahasa dapat dilihat daripada yang pertama, susunannya, huruf-hurufnya yang serasi, kata-kata yang seimbang dan makna yang saling menyatu. Yang kedua, kemanisan ayat dan ungkapan mampu memikat hati dan mempesona pendengar. Seperti mana dahulu yang pernah diceritakan tentang kisah Umar bin Khattab yang memeluk Islam selepas mendengar bacaan Al-Quran yang dibaca oleh adiknya, iaitu Fatimah. Waktu tu ayat yang dibaca adalah surah Taha, yang bermaksud kami tidak menurunkan Al-Quran kepadamu supaya engkau menanggung kesusahan, hanya sebagai peringatan bagi orang-orang yang takut melanggar perintah Allah. Baiklah, kemukjizatan ini juga dapat dilihat yang ketiga, gaya bahasa yang digunakan tidak dapat ditandingi oleh ahli bahasa seperti mana yang saya sebut di awal tadi. Yang keempat, irama ayat-ayat yang mampu memikat dan tidak jemu didengar serta mampu menyentuh jiwa pendengar, menyentuh jiwa pembaca. Yang kelima, setiap ayat Al-Quran mengambil kira keperluan situasi dalam pelbagai bentuk bayan, yang mana penyampaiannya jelas dan berkesan. Al-Quran ini mempelbagaikan uslub. Contohnya, untuk larangan, Allah akan menggunakan ayat penegasan isbat. Untuk mendahulukan atau mengutamakan sesuatu perkara, ia akan diletakkan di depan yang disebutkan sebagai taqdim wa ta'khir dan sebagainya, seperti keseimbangan antara haqiqah dan majaz, gabungan antara itnab dan ijaz dan banyak lagi.
Jadi Al-Quran itu unik, dia kharaj anil adah, iaitu dia keluar daripada kebiasaan dan tidak ada pada mana-mana bentuk ucapan, meskipun pada waktu itu bahasa Arab telah mencapai kemuncak bahasa Arab, dan ia akan kekal seperti ini hingga hari kiamat tanpa sebarang kekurangan dan cacat celah. Terusnya kita masuk pula kepada ijaz ilmi. Kita masuk kepada poin yang pertama adalah Al-Quran adalah wahyu yang mutlak dan kekal, manakala sains pula bersifat sementara dan dia berkembang. Jadi dalam mentafsir Al-Quran berdasarkan teori-teori sains yang belum pasti ini boleh membawa kepada tafsiran yang bertentangan apabila teori tersebut berubah dan terbatal. Ini membawa gambaran bahawa Al-Quran juga berubah-ubah, sedangkan ia adalah wahyu yang tetap dan sempurna. Niat mungkin baik, tetapi kaedah itu boleh membawa kepada salah faham terhadap Al-Quran. Al-Quran ini bukanlah buku sains, tetapi buku petunjuk yang menggalakkan manusia untuk berfikir dan merenung ciptaan Allah. Ia tidak menghalang pencapaian ilmu, bahkan menyokong usaha untuk memperoleh pengetahuan. Lihat kepada poin yang kedua dalam slide saya. Fakta sains yang sah dan terbukti tidak akan bercanggah dengan Al-Quran, dan ini sendiri adalah satu bentuk keajaiban Al-Quran, iaitu ijaz ilmi. Al-Quran tidak bercanggah dengan ilmu pengetahuan yang sah, ilmu semula jadi yang berkembang mengikut hukum ciptaan Allah. Al-Quran ni dia mengangkat pemikiran rasional dan pemikiran dan pemerhatian terhadap alam sebagai jalan menuju keimanan. Okey, maksud mengangkat pemikiran ni ialah Al-Quran dia mengiktiraf pentingnya akal fikiran tu dan mendorong manusia berfikir dengan baik, dengan bijak, bukan sekadar menerima sesuatu secara membuta tuli. Seterusnya, lihat kepada poin yang seterusnya. Kesalahan metodologi berlaku apabila seseorang cuba dia mengaitkan fakta mutlak dalam Al-Quran tu dengan ilmu pengetahuan manusia yang sifatnya sentiasa berubah dan tidak mutlak. Okey, kita lihat dulu fakta mutlak Al-Quran itu adalah fakta-fakta dalam Al-Quran adalah akhir dan dia tidak berubah kan. Sementara ilmu pengetahuan manusia adalah terbuka kepada perubahan, kemajuan dan pembetulan. Jadi kesalahan metodologi dalam konteks ni dia berlaku apabila seseorang dia mencampur adukkan kebenaran yang tetap iaitu dalam Al-Quran tu dengan kebenaran yang bersifat sementara iaitu ilmu manusia, yang akhirnya menimbul kekeliruan atau kesalahan dalam pemahaman. Jadi saya dapat simpulkan bahawa penemuan sains moden ini sebenarnya selari atau telah disebut secara tersirat dalam Al-Quran sejak lebih 1400 tahun lalu, iaitu pada waktu manusia belum memiliki pengetahuan saintifik pun lagi seperti hari ini. Maka terbuktilah bahawa Al-Quran itu adalah datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya, mukjizat Al-Quran yang ketiga iaitu ijaz tasyri'i yang membawa maksud kemukjizatan Al-Quran dalam bentuk syariat ataupun hukum. Yang pertama yang saya akan kongsikan ialah as-salahiyah li kulli zaman wa makan, yang mana mukjizat Al-Quran ini dari segi syariatnya, syariat yang terkandung dalam Al-Quran ini ianya relevan sepanjang zaman. Hukum yang terdapat dalam Al-Quran ini bersifat sawabit iaitu tetap, manakala ada juga perkara-perkara furuk yang diberikan ruang ijtihad untuk diijtihadlah. Imam Sayuti juga menyebut bahawa sifat tasyri' Al-Quran ini sentiasa sesuai. Ini merupakan satu bentuk ijaz ataupun mukjizat lah, yang tidak dimiliki oleh mana-mana undang-undang manusia sekalipun. Yang kedua adalah kamal tasyri'at wa tawazinuha, iaitu kesempurnaan dan keseimbangan hukum, yang mana Al-Quran menetapkan hukum yang seimbang antara keperluan rohani dan jasmani individu dan juga masyarakat. Okey, dan hukum yang terkandung dalam Al-Quran ini ia juga merangkumi, meliputi akidah, muamalat, akhlak, jinayat dan sebagainya. Okey, sebagai contoh dalam surah An-Nisa ayat 11 hingga 12, Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan tentang harta pusaka secara adil dan sistematik yang tidak terdapat dalam mana-mana undang-undang sekalipun ataupun dalam mana-mana kitab sekalipun. Yang ketiga adalah al-adalah asyamilah, iaitu keadilan yang sejagat, yang mana hukum-hukum ataupun syariat yang terdapat dalam Al-Quran ini bersifat adil, tidak memberikan kelebihan kepada orang kaya
orang yang berkuasa, ianya adil, sama ada orang tu kaya, miskin, berkuasa atau tidak mempunyai kuasa. Itu adalah mukjizat Al-Quran dari segi syariat. Dan yang keempat adalah ajazu al-bashar anil ityan bimithlihi, yang mana mukjizat Al-Quran ini, syariat yang terkandung dalam Al-Quran ini, tidak ada seorang manusia pun boleh mencabar ataupun membuat undang-undang setanding undang-undang ataupun hukum syariat yang terdapat dalam kalamullah Al-Quranul Karim. Seterusnya, sebagai penutup, dapatlah disimpulkan bahawa Al-Quran Al-Karim merupakan mukjizat terbesar yang dikurniakan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW yang kekal sehingga hari kiamat sebagai bukti kerasulan baginda. Jadi, mukjizat Al-Quran ini sesuai untuk setiap zaman dan tempat. Ia tidak terbatas kepada satu masa sahaja, malah ia tetap relevan sehingga hari ini dan pada masa-masa yang akan datang. Oleh itu, bukti kehebatan Al-Quran dapat dilihat melalui pelbagai bentuk ijaz. Antaranya ialah, yang pertama adalah ijaz lughawi, iaitu keindahan dan keunikan gaya bahasa Al-Quran. Yang kedua adalah ijaz tashri'i, iaitu kesempurnaan hukum hakam yang terkandung di dalam Al-Quran. Dan yang ketiga adalah ijaz ilmi, iaitu fakta-fakta saintifik yang dibuktikan kemudian oleh ilmu moden. Dan inilah yang menunjukkan bahawa tidak ada sesiapa pun, sama ada manusia ataupun jin, yang mampu menandingi walaupun satu ayat daripada Al-Quran. Jadi inilah yang membuktikan bahawa Al-Quran adalah satu mukjizat yang diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW yang akan kekal sehingga akhir zaman. Jadi sekian sahaja pembentangan daripada kami. Syukran ala istima'ikum wa intibahikum wa musyarakatikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.